Hello. Hello? Ya. Hello ni. Ya. Okey, nama saya Hashim. Hashim. Okey, saya nak buat parti tengah hari. Macam parti ni macam saya dengan kawan-kawan saya lah esok untuk makan tengah hari. Hello? Untuk makan tengah hari. Ya. Cik Hashim kan bulan puasa. Okey. Sebenarnya saya dengan kawan-kawan saya yang tak puasa. Cik Hashim. Cik Hashim sakit ke? Bukan sakit, tapi memang kita orang ni yang jenis tak puasa. Tapi kita orang susah nak makan kat luar. Faham tak? Masya Allah Tuhanku. Okey. Saya dah telefon banyak catering semua. Memang sebenarnya kita memang tak boleh. Memang tak boleh? Maksudnya? Memang kita takkan buat, Cik Hashim. Minta maaf. Kenapa ya? Kita buat untuk malam sahaja. Tapi saya nak tebal ni memang untuk 20 orang tau. Kalau makan tengah hari 20 orang kita tak buat. Okey, kita buat secara tertutup macam tu. Tertutup ke, tapi yang kenyataannya ada benda lain yang akan nampak. Saya rasa sebagai, minta maaf lah ya Cik Hashim. Saya dengan kawan-kawan kalau Cik Hashim katakan nak makan free setakat 20 orang tu, kalau hantar ke rumah malam pun saya sanggup. Tapi kalau tengah hari okey, kita orang dah terdesak ni. Sebab esok kita nak buat macam parti macam tu, makan. Kita tak ada buat Cik Hashim. Kita tak boleh. Nanti saya daripada berapa lama saya usahakan, saya tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya rasa macam terperanjat Cik Hashim. Okey, tapi saya nak buat juga. Sebab saya dah janji. Saya tak nak nanti benda ni akan berjangkit kita. Bukan, saya tak nak dia punya. Boleh tak awak ketepikan soal tu? Awak fikirkan pasal bisnes awak. Tak. Saya nak lama. Saya nak benda ni berlangsungan sampai akhirat. Kali ni awak just pejam mata saja. Awak buat sekali ni aja. Sebab saya dah janji dengan dia orang, 20 orang tu datang rumah saya nak jamu dia orang. 20 orang ke, walaupun seorang. Apa masalah dengan semua caterer? Memang masalah ni satu benda yang besar. Saya bayar. Kesian Cik Hashim sampai batuk saya dengar. Saya bayar dekat awak 10,000. 10,000 ke 20,000, 50,000 pun saya boleh habiskan hutang saya pun. Tidak jawapannya Cik Hashim. Awak jangan nak ceramah kat saya. Saya terpaksa ceramah. Tak masalahnya awak pun tinggal puasa. Saya tak. Macam mana awak tak tinggal puasa? Adalah sebab-sebabnya. Awak dah minum? Cik Hashim, mulut tak insurans. Berdosa lagi Cik Hashim dengan saya. Sekali ni saja awak buat. Mana-mana. Tak. Awak ni buang aja betul lah dengan saya. Saya tak. Saya just nak order. Okey, saya just nak order dekat awak. Tapi kenapa awak ceramah dekat saya sampai macam ni? Awak pandang rendah saya macam ni. Awak hina saya. Cik Hashim, kita cuba elakkan. Sebenarnya sebab saya tak nak tempat sama. Perempuan. Janganlah nak ceramah dekat orang macam ni ya. Saya tak boleh lah. Cik Hashim, nampaknya lagi lama cakap nanti lagi timbul bukan-bukan. Saya terpaksa letakkan telefon. Okey, macam ni. Okey. Saya minta maaf. Saya. Okey, saya nak cakap baik-baik dengan puan ya. Saya minta maaf juga dengan puan. Sebab saya bukan Cik Hashim. Saya Encik Faizal Ismail. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya duk fikir kenapa lah jumpa juga orang macam ni. Macam ni dah nombor ni. Saya Google je. Astaghfirullahaladzim. Okay. Siapa nama puan ni? Tak kuasa lah saya nak. Lepas tu duk tengok kat dalam tu. Siapa nama ni? Boleh saya tahu tak? Nama saya Nur. Nur? Ya. Awak abaikan Cik Hashim sebab itu semua tak wujud? Janganlah keluarkan dalam radio. Saya dah rakam, maka saya akan keluarkan juga. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Nur, awak tak perlu risau sebab apa yang awak buat itu adalah betul, okey?